Dan diriwayatkan daripada Ishaq bin Isa daripada Malik bin Anas. Annahu qala, Malik bin Anas kata, Imam Malik bin Anas kata, dia kata, diceritakan bahawa daripada Imam Malik, kana Malik bin Anas ya'ibul jidal fid din. Imam Malik bin Anas ni dia orang yang ulama yang membenci, dia tak suka berjidal dalam agama. Jidal ni jidal lah. Dia ada yang Abu Jidal. Jidal ni dalam Facebook memang menyakit. Facebook berjidal, dalam WhatsApp berjidal lah, dia cakap takkan habis. Hujah nu copy paste tu mengkelai habis orang. Tuan-tuan, wa yaqul. Dan dia kata, akullama ja'ana rajulun ajdala min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibril alaihi salam ala Muhammad li jadlihi. Oh, ini power ayat ni. Malik ni power. Setiap kali datang, dia kata, muka surat 19, setiap kali datang lelaki yang lebih pandai berjidal daripada lelaki lain, maka setiap kali kita akan meninggalkan apa yang Jibril bawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana jidalnya. Yalah, orang berjidal ni pandai berdebat ni. Okay, saya tak menilai menghukum semua orang berdebat, tak. Saya maksud jidal yang tak baik. Sebab ada jidal yang hasan, yang baik. Okay? Ada jidal yang tak baik. Ni kita cerita jidal ni, kalau kita nak bergantung kepada orang yang pandai berdebat sahaja untuk hujah, kata Imam Malik apa? Lelaki ni lagi hebat daripada lelaki ni, nanti main lelaki ni lagi hebat daripada dia. Kali main orang lain pula lagi hebat daripada dia pula. Jadi setiap kali main orang yang pandai ni, setiap kali kita akan tinggalkan apa yang Jibril turunkan kepada Muhammad. Kita akan tinggalkan agama. Sebab apa? Kita bergantung kepada kehebatan seseorang itu berucap. Kita bergantung kepada kehebatan seseorang itu bercakap. Kita bergantung kepada kehebatan seseorang itu berhujah. Kita bukan tengok konten, kita tengok siapa pandai cakap. Sebab tu saya mengkritik tuan-tuan dan puan-puan sekalian program-program debate yang dianjurkan tentang agama pada hari ini. Sebab dia tak membawa kepada penyelesaian. Sebab dia berhadapan dengan penonton yang ada kecenderungan yang tertentu. Bukan nak kebenaran sangat pun. Saya tak kata semualah. Kata, pasal apa? Dia tengok siapa hak pandai cakap. Kita akan tengok macam mana pendirian ulama. Ni, bagi contoh ni tuan-tuan sekalian, wa fi khabarin akhar an Ma'an bin Isa. Daripada riwayat lain daripada Ma'an bin Isa, qala, berkata, insarafa Malik bin Anas yawman minal masjid. Satu hari Imam Malik bin Anas keluar dari masjid. Wa huwa muttaki'un ala yaday falahiqa rajulun yuqalu lahu Abul Juwairiyah. Dia kata, dan dia muttaki'un ala yaday, dia pegang dengan tangan aku, berpelukan dengan tangan aku, bergantung dengan tangan aku. Sebab itikak ni maksudnya sandang. Jadi dia bersandar dengan tangan aku. Falahiqahu rajulun, ada seorang lelaki ikut dia, nama dia disebut nama dia Abu Al-Juwairiyah. Orang ni kita boleh panggil Abu Al-Juwairiyah. Okey. Apa cerita Abu Al-Juwairiyah ni? Kana yutaham bil irja. Dia ni Abu Al-Juwairiyah ni, dia dituhmah sebagai orang yang murji'ah. Irja. Fitnah murji'ah ni cerita panjanglah satgi. Murji'ah ni gambaran umum dia, tuan-tuan dan puan sekalian, golongan yang menetapkan bahawasanya amal tak memberi kesan kepada naik dan turunnya iman. Iman tetap. Amal hang buat jahat lagu mana pun, buat pilah, tapi tak memberi kesan kepada naik dan turunnya iman. Itu asas antara asas pokok pemikiran murji'ah. Hari ni orang panggil liberal lah. Liberal lagu tu lah. Pasal apa? Pasal kata, hati aku baik. Walaupun aku buat tak baik, walaupun aku tak tutup aurat, walaupun aku buat jahat, walaupun aku ni, tapi hati aku baik. Ni orang pakai serban ni, pakai kepiah, pakai berjanggut apa semua ni, berlambak jahat nama boy. Dia pikir tu. Dia tak ingat bab aurat ni bab lain, bab jahat dia tu bab lain. Dia gabungkan sekali. Pasal dia melihat bahawasanya hati soal lain, amal soal lain. Ahli sunnah, amal memberi kesan kepada naik dan turunnya iman. Itu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi, dia ni dituduh sebagai orang yang murji'ah. Faqal, dia berkata, ya Aba Abdillah. Dia kata kat Imam Malik, wahai Abu Abdillah, dia kata, isma' minni syai'an, dengar daripada aku sesuatu, ukallimuka bihi, aku nak cakap dengan engkau ni, wa uhajjuka, dan aku nak berhujah dengan engkau, wa ukhbiruka bi ra'yi, aku nak bagi tahu pandangan aku pada engkau.
Kemudian qal, kata Imam Malik, fa in ghalabtani, sekiranya engkau berjaya menewaskan aku, kata Imam Malik, maka berkata Abu Al-Juwairiyah, in ghalabtuka ittaba'tani. Kalau engkau sekiranya engkau aku tewaskan, berjaya aku tewaskan, kau kena ikut aku. Dia suruh ikut dia lah. Suruh ikut dia, maknanya jadi pengikut dia. Abu Juwairiyah kata dekat Imam Malik bin Anas ni. Tuan-tuan, bukan calang-calang ni. Imam Malik bin Anas. Dia kata begitu. Okey. Faqal. Okey, Imam Malik kata kat dia, fa in ja'a rajulun akhar fakallamna faghalabna. Kalau ada orang lelaki lain mai kat kita duk cakap ni, dia cakap-cakap dengan kita, dia menewaskan kita. Apa nak jadi macam mana pula lepas tu? Abu Juwairiyah kata dekat dia, qala nattabi'ahu. Kita ikut dia pula. Nampak dah ni? Okey. Kemudian kata Imam Malik, qala al-Malik bin Anas, Imam Malik kata kat dia, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ba'asa Allah azza wa jal Muhammadan bidinin wahid wa araka tatanaqqal. Okey. Qala Umar bin Abdul Aziz, man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat akthara at-tanaqqula. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia kata Malik, mantap ni Malik kata ni. Dia kata, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala utuskan Muhammad dengan agama yang satu. Satu ya. Sedangkan pandangan engkau berpindah-pindah. Sanisat. Mereka kata kat sini, berkata Umar Abdul Aziz, barang siapa yang menjadikan agamanya tujuan untuk bertengkak-tengkak ni, sudah tentu aktsarat tanaqul, dia akan sentiasa berpindah-pindah, tak konsisten dalam berpegang dengan agamanya. Mudah kan? Senang aja Imam Malik tiba dia lagu tu. Ajak Imam Malik berdebat Abu Juwairiyah ni, dia kata hang kalah hang kena ikut aku. Berarti Malik kata kalau mai orang lain pula, dia kalah pula, kita kena ikut dia. Kita kena ikut dia pula. Jadi situ macam mana? Sedangkan Allah utus Muhammad seorang aja. Agama dia satu aja. Jadi kenapa kita perlu berpindah-pindah? Tak perlu. Jadi itu tuan-tuan sekalian, itu dia bawa perkataan Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang menjadikan agamanya itu tujuan untuk khusumat, berlaku pertengkaran, pergaduhan, maka sudah tentu dia akan sering berubah-ubah, dia tak akan konsisten. Faman yaj'ala dinahu ghurdatan lil khusumat yakthuru tanaqqul yatakhassam ma'a hadha wa dhak wa yatanadharu ma'a hadha wa dhak wal ghalib huwa alladhi yuttaba'. Okey, barang siapa yang menjadikan agamanya tujuan untuk bertelingkah sesama manusia, maka dia seringkali akan berpindah-pindah, maknanya dia tak akan konsisten. Dia akan sentiasa bertemu dengan ini dan itu, dan dia akan sentiasa berdebat dengan ini dan itu, dan kebiasaannya dia tu diikuti. Biasanya orang yang macam ni, dia rajin pergi berdebat dengan orang, dia tu diikuti. Wal ghalib, ini kata Syekh Abdul Razak, kebiasaannya orang yang seperti ini dia diikuti, dia dah pengikut dah. Okey, walam yakun hadza min sya'ni salaf, dan sebenarnya ini bukan daripada prinsip dan pendirian salaf. Bal kanu idza ja'ahumur rajulu lil munadharah, tetap sebaliknya salaf bila datang orang lelaki nak berdebat dengan dia, wa hum ya'rifuna qasdahu minal munadharah, dan mereka tahu niat dia kehendak dia untuk dia nak berdebat tu untuk tujuan apa. Yaquluna lahu, mereka akan, orang salaf akan berkata kepada mereka ni yang main nak berdebat dengan tujuan ni tertentu tak baik ni, nahnu ala bayyinatin min amrina wa amma anta farajulun syak fadhhab ila rajulin syak mithlik. Kami merupakan golongan kelompok yang ada di atas petunjuk yang jelas dengan urusan kami. Kami dah ada dalil, dah ada nas, dah cukup lengkap dah. Adapun engkau wahai manusia, engkau wahai si lelaki, engkau seorang lelaki yang syak. Hang ni ragu-ragu, hang pi carilah orang syak macam hang, pi duduk dengan dia. Hang tak payah main nak berdebat dengan kami. Kami dah ada pendirian kami nak buat apa. Tuan-tuan dan puan sekalian, fal muslim alladhi yakunu ala bayyinatin min amrihi wa indahu al-hujaj wal barahin wal adillah min kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
لا يتناظر مع أحد ليكون الحق مع الغالب والمنتصر في المناظرة لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال فإذا كان عنده الدليل والحجة والبرهان من الكتاب والسنة لا يجوز له أن يتناظر مع أحد على أساس أن الحجة مع الغالب فيلزم الكتاب والسنة وليقيم عليهما ولا يعرض دينه للفساد أو لأهواء أهل البدع إلا إذا كان من العلماء الراسخين المتمكنين في دين الله. Okey. Dia kata di sini, orang Islam itu yang mana dah ada atas asas agamanya, petunjuk agamanya yang jelas, yang benar, dia ada hujah-hujah, dia ada bukti-bukti, dia ada dalil-dalil daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia tak perlu sebenarnya untuk bermunazarah, berdebat dengan sesiapa pun, supaya nak mencari kebenaran itu ma'al ghalib wal muntasif fil munazarah. Nak cari maknanya dia kononnya dia nak bawa, nak tunjukkan bahawasanya kebenaran itu bersama-sama dengan dia. Kebenaran itu akan memihak kepadanya. Tak perlu dah. Dia tak perlu, dia memadai, dia jangan berdebat dengan siapa-siapa pun. Kerana apa? Kerana tidak ada selepas kebenaran itu melainkan kesesatan. Dan sekiranya bersama-samanya dengannya dalil dan hujah dan bukti yang jelas daripada Quran dan Sunnah, tak perlu bagi dia untuk berdebat dengan seseorang atas asas sesungguhnya hujah ma'al ghalib. Maknanya hujah tu bersama-sama dengan dia. Agama tu kebenaran bersama-sama dengan dia. Memadai dia melazimi Al-Quran dan Sunnah dan berpegang teguh dengan keduanya. Jangan dia mendedahkan agamanya kepada keburukan ataupun kepada golongan-golongan pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Sebab apa? Sebab mereka tak mau kebenaran. Mereka nak menang dalam perdebatan. Kita tujuan kita nak supaya menang itu memberi kesan kepada orang untuk mengikuti kebenaran. Tapi kita ambil risiko dedahkan agama kita kepada kefasadan, keburukan. Sebab apa? Sebab kemungkinan sahaja kita tewas dalam perdebatan. Kerana mungkin kurang pembacaan kita, kurang persediaan kita, kelemahan kita, kegagalan gaya kita bercakap. Mereka bercakap, mengkaji, mempelajari untuk memusuhi Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar untuk beramal dengan Quran dan Sunnah, bukan untuk nak cari salah mereka. Jadi dia korek-korek tu, jadi kita gagal. Kita dilihat gagal. Sebab tu kata Syekh Abdul Razak, illa kecuali mereka-mereka yang terdiri daripada kalangan ulama ar-rasikhin, al-mutamakkinin, ulama yang memang berilmu, yang hebat, yang tinggi kefahamannya, yang mutamakin dalam agama Allah Subhanahu wa taala, fa inna haula lahum majal akhar. Bagi mereka ada ruangan lain untuk mengharuskan yunadharuna ahlul bid'ah, untuk berdebat dengan ahli bid'ah, li iqamatil hujjati alaihim, untuk menegakkan hujjah ke atas mereka, wa li bayani zayga aqaidihim wa fasadihim, dan untuk menjelaskan penyelewengan akidah mereka dan kesalahan-kesalahan mereka. Tuan-tuan, kita ambil contoh. Nak debat dengan puak Syiah. Bukan semua orang. Kadang-kadang kita balik mengaji, mengaji kitab sikit, sebut pasal Syiah, kita balik pergi berdebat dengan orang Syiah, orang tak betul. Tuan-tuan, akhirnya lalai kali kita pula disyubhatkan oleh hujah-hujah dia. Sebab tu tak perlu. Sebab tu tuan-tuan, di peringkat antarabangsa, di bawah pimpinan Syekh Uthmanul Khamis, saya dalam usaha nak bawa dia mai kat Malaysia ni. Kata-kata lepas raya puasa lah, patut ID kita lepas raya haji pun tengok urusan dia sangat sibuk, dia di Kuwait. Jadi dia ni antara yang faktor menyebabkan Yasir Al-Habib diharamkan, dibuang daripada Kuwait. Yasir Al-Habib ni tokoh Syiah yang cerca Umar, fitnah Umar macam-macam. Saya pernah tunjuk video dia dulu. Fitnah, tak perlu sebut lah, kaitkan teruk sangat lah bahasa dia tu. Kita nak sebut pun sedih. Disebut tentang sahabat Nabi sedemikian rupa. Tak Aisyah disebut, teruk sungguh. Memang dia maki hamun teruk. Jadi atas usaha Syekh Uthman Al-Khamis, faktor dia juga menjawab soal-soal Syiah dan sebagainya, kritik Yasir Al-Habib, menyebabkan Yasir Al-Habib ni dikeluarkan daripada Kuwait. Tak boleh masuk Kuwait. Tuan-tuan dan puan sekalian, cerita bagi mereka di peringkat antarabangsa, Syekh Uthman Al-Khamis, ada Syekh Taufiq Al-Masiri daripada Saudi,
Adnan Ar'ur daripada Syria. Walaupun Adnan Ar'ur ni kata pro ni, tapi tuan-tuan dan puan sekalian, dia bab Syiah, dia ada kaedah untuk jawab. Dia ada strategi untuk jawab. Bahkan di Saudi ni, ulama-ulama pada hari ni, dia ada rekrut, latih, sampai kan orang-orang yang duk jaga dekat perkuburan Baqi' apa semua tu nampak macam Tok Syed kan, boleh cakap Parsi. Dia bawa kitab Parsi, buka kitab Parsi, buka kitab-kitab Syiah Parsi, cakap berdebat dengan orang Syiah dekat mahkamah. Maknanya dia ada strategi cara nak jawab. Dia ada belok, ada kok mana. Sebab apa? Sebab kalau kita pergi Korea, kita ni tak baca pergi abang ustaz abang Syiah sesat. Syiah tak boleh. Kenapa siapa? Sesat tak kira. Mai lagu tu tuan-tuan dan puan sekalian, jadi tora kita. Jadi kacau kita Harum Biru tu. Depa keluar sejarah, kononnya sejarah, walaupun dia pada hubah sejarah tu, kita pun habis terpengaruh. Tuan-tuan dan puan, sebab tu dia bezakan ni. Dia tak kata secara mutlak tak perlu, tapi biar orang yang memang dia pengkhususan dia. Nak jawab Syiah ada cara dia. Nak jawab Al-Ahbash ada cara dia. Nak jawab ni ada cara dia. Kelompok ni bagi pengkhususan masing-masing untuk berdiskusi dengan mereka. Bagi kena kumpulan sasar. Supaya tercapai matlamat dia. Dan berdebat bukan untuk kita nak menang, berdebat untuk kita nak tegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala.